Okey, kita ada satu job major. Kalau kau tahu ini nama dia, kita panggil dia sebagai anak gajah Volkswagen lah. Kekanda Touareg nama dia. Ni Kekanda Touareg. So, kereta ni boleh dikatakan agak dah lama. So, enjin dia pun ada macam-macam masalah lah. Masalah dengan cam sensor lah, dengan timing chain whatsoever semua. So, kita proceed untuk turun enjin dan kita akan leraikan enjin ni, kita akan buat balik bagi dia macam baru. So kalau kau tanya kenapa upah dia mahal, kau jangan kau nampak betapa besarnya gearbox dia, betapa besarnya enjin dia. Jangan tanya kenapa upah buat kereta ni mahal. Kang. Okey, model Touareg ni masa dulu dia baru-baru keluar memang dia macam ibarat macam king lah atas jalan tu, dengan besar, dengan enjin dia power semua kan. Tapi sekarang ni usia dia pun dah tua and harga dia pun tak berapa nak ada sangat, orang pun malah nak pakai dah kereta ni. Pasal apa? Pasal bila ada duit, barang tu tak ada. Itu masalah dengan Touareg ni. So, kalau korang berminat nak cek Touareg, pergi beli Touareg yang baru keluar tu. Itu memang superb. Okey lah guys, aku cukup malas nak cakap, aku dah letih, dah tersasul ini. Okey, nak pakai terjun tengok sampai tu. Ciao.